Situasi ini berlaku di sebuah surau. Makanan jamuan untuk jemaah surau 50 orang. Lepas tu kita jadi tukang agih makanan jemaah. Sebelum jamuan bermula, kita asingkan sedikit untuk kita sebagai tukang agih ini untuk buat makan di rumah. Semasa jamuan, kita agihkan makanan kepada 50 orang jemaah. Ada kalanya cukup, ada kalanya makanan untuk seorang jadi sedikit sebab kita pergi ambil awal-awal. Nak tanya hukum kita ambil makanan itu halal ke haram? Jawabnya tengok dulu. Adakah disediakan untuk dimakan di situ atau disediakan untuk orang yang hadir dan juga telah disediakan untuk AJK yang menjagakan urusan. Kalau dia memang diberikan urusan orang yang menjagakan urusan, maka boleh ambil sekadar seorang makan sahaja kalau tidak ada lebih. Contoh, memang dibenarkan makanan itu untuk orang yang hadir sebagai jemaah dan untuk makan ahli jawatan kuasa. Maka ahli jawatan kuasa boleh ambil seorang saja makan untuk seorang. Sama ada dia makan di situ atau buat balik. Okey? Apa dia boleh buat balik? Pasal dia menguruskan orang. Dia tukar akak tu, dia tukar akak ni, tak boleh nak makan di situ. Maka dia boleh ambil sebuku untuk makan di rumah. Yang kata dilarang ambil di rumah ni, kita tak boleh nak kita makan situ dah. Bahang pula sebuku buat balik. Lepas tu kena tanya JK. Dia kata tak boleh, orang tak cukup. Nasi tak cukup. Ni boleh, memang boleh ambil buat balik. Pasal lebih banyak. Tu lain. Soalan seterusnya. Hak tak betulnya JK bahang 3-4 buku seorang. Boleh raga mutu dulu awal-awal. Faham lagi? Berjebok duduk lah raga mutu. Faham? Tapi bukan 2,000 lah. Untuk kaya tu.